Apa beza qarin, syaitan, jin dan juga iblis? Dan juga hantu. Adakah hantu ini daripada syaitan? Baik, yang pertama adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Allah. Jin ialah makhluk ghaib, ciptaan Allah, dicipta daripada api. Ada yang beriman, ada yang kafir. Mereka ini akan dihisap seperti manusia juga. Dalil Al-Quran yang menceritakan perkara ini adalah wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Surah Al-Hijr ayat 27. Dan jin kami ciptakan sebelum itu daripada api yang sangat panas. Yang kedua adalah syaitan. Syaitan ini adalah jin yang derhaka dan menyesatkan manusia. Syaitan bukan jenis makhluk baru. Ia adalah jin yang kufur dan melampaui batas kejahatannya. Tugas utama mereka adalah menyesatkan manusia. Ayat Al-Quran yang menceritakan perkara ini adalah inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwwa. Surah Al-Fatih ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi secara kesimpulannya adalah semua syaitan adalah jin. Tapi semua jin adalah syaitan. Semua syaitan adalah jin dan tidak semua jin adalah syaitan. Iblis pula adalah ketua kepada segala syaitan. Iblis ialah nama individu, dia bukan adalah spesies. Dia ketua kepada semua syaitan. Asalnya daripada jin. Mereka ini derhaka dan sombong. Antara yang diceritakan dalam Al-Quran, illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Surah Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis, dia dari kalangan jin, dia derhaka terhadap perintah Tuhannya. Manakala qarin adalah syaitan pendamping manusia. Setiap manusia ada qarin. Qarin ialah syaitan dari jin. Tugasnya adalah membisikkan kejahatan kepada manusia. Dalil dalam Al-Quran, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Surah Az-Zukhruf ayat 38. Sesungguhnya barang siapa berpaling dari mengingati Allah yang Maha Pemurah, kami tetapkan baginya syaitan, maka syaitan itulah yang menjadi qarin baginya. Maka qarin, tapi qarin Nabi SAW dia masuk Islam. Ini khusus untuk Nabi, bukan untuk manusia lain. Manakala hantu pula adalah, adakah dia daripada syaitan? Sebenarnya tiada istilah hantu dalam Islam. Apa yang dipanggil hantu adalah oleh masyarakat sebenarnya ialah jin ataupun syaitan. Mereka ini menyerupai orang mati untuk menakut-nakutkan dan menyesatkan manusia. Dalil Al-Quran yang mana orang mati ini tidak kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada alam barzakh sehingga hari mereka dibangkitkan.
bermakna roh manusia ini tidak berkeliaran. Orang mati tidak kembali ke dunia. Yang menyerupai hantu adalah jin dan juga syaitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.